Cumanya kelainan misi kali ni adalah kami membawa boat yang sangat banyak. So ada kemungkinan You want to finish it? setengah kapal Yeah, sure. sesetengah kapal cooking not as a good idea. Setengah kapal mungkin akan dipintas, tapi disebabkan oleh kita ada banyak sangat kapal yang sekali bersama-sama berlayar, kemungkinan juga ada kapal yang terlepas daripada pemintasan. So memungkinkan misi kali ni berjaya dan lain tak seperti misi-misi yang lepas. So Farah nak korang faham benda tu, okay? Faham tak? Cuba siapa faham, komen faham. Kuat sangat. Oh, this one. Yeah, different. Agak kuat sangat kami dapat agak awak sangat semalam nanti semua faham. Okay, so sekali lagi Farah nak cakap, ahli misi selamat je, semua ahli misi selamat setakat ni. Okay, kami lagi kurang dari sejam akan memasuki red zone. Red zone adalah jaraknya 100 nautical miles batu nautika dengan Gaza. So 101 batu nautika adalah 1.852 km. So sebenarnya 100 darab dengan 1.852. So kita orang kira-kira bila dah masuk red zone nanti kita dalam 185.2 km jaraknya ke perairan Gaza. Ke daratan Gaza. So dan based on previous mission, kebanyakan interception berlaku di zon merah. Sebab itulah bila kita cakap red zone, kenapa kan? Sebab kita bersedia untuk interception, ataupun kemungkinan diserang, ataupun kemungkinan berjaya. Siapa tahu? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apa yang kita boleh buat,